Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita baik untuk rakyat Sarawak. Kerajaan Negeri Sarawak kini secara rasmi mengumumkan tarikh pembayaran bagi sumbangan keperluan asas Sarawak atau SKAS untuk tahun 2026. Pengumuman ini sekaligus menjawab persoalan ramai yang tertanya-tanya bilakah bantuan ini akan mula dikreditkan. SKAS merupakan inisiatif bantuan khas negeri Sarawak yang disalurkan dalam bentuk baucar digital bagi membantu rakyat berpendapatan rendah dan sederhana mendapatkan barangan keperluan harian. Perlu ditegaskan, bantuan ini tidak dibayar secara tunai dan tidak dimasukkan ke akaun bank penerima. Sebaliknya, ia dikreditkan terus ke dalam aplikasi SP Global untuk digunakan di premis-premis terpilih yang menerima pembayaran melalui sistem tersebut. SKAS bertujuan meringankan kos sara hidup, khususnya untuk pembelian makanan dan barangan asas. Menariknya, bantuan ini bukan sahaja untuk isi rumah, malah golongan bujang yang layak turut menerima manfaat. Dari segi kelayakan, penerima mestilah warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak serta memiliki alamat dan status K pada MyCat. Kategori penerima adalah seperti berikut. Isi rumah dengan pendapatan bulanan RM5,000 dan ke bawah layak menerima bantuan ini. Golongan bujang pula mestilah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah, manakala warga emas tanpa pasangan atau tanpa anak juga layak sekiranya pendapatan mereka tidak melebihi RM5,000 sebulan. Jumlah bantuan diagihkan dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026 dengan pembayaran dibuat setiap 4 bulan. Bagi kategori isi rumah, jumlah keseluruhan bantuan adalah 950 setahun bersamaan 316 setiap fasa. Golongan bujang menerima 300 setahun iaitu 100 setiap fasa. Sementara itu, warga emas tanpa pasangan atau tanpa anak menerima 500 setahun bersamaan 166 bagi setiap fasa. Kerajaan Negeri Sarawak telah menetapkan bahawa pembayaran fasa pertama akan mula dikreditkan pada 10 Mac 2026. Tarikh ini diumumkan lebih awal supaya penerima boleh merancang perbelanjaan, lebih-lebih lagi menjelang musim perayaan dan bulan Ramadan. Penerima boleh menggunakan kredit tersebut sebaik sahaja ia dikreditkan ke dalam akaun SP Global masing-masing untuk membeli barangan keperluan asas di premis yang mengambil bahagian. Bagi fasa kedua dan ketiga, tarikh rasmi belum diumumkan setakat ini. Namun berdasarkan jadual pembayaran setiap 4 bulan, penerima boleh menjangkakan bayaran seterusnya akan dibuat mengikut tempoh tersebut selepas fasa pertama selesai. Sebagai makluman tambahan, penerima dinasihatkan memastikan aplikasi SP Global telah dikemas kini dan akaun berada dalam keadaan aktif bagi mengelakkan sebarang kesulitan semasa proses penggunaan kredit. Itulah maklumat rasmi berkenaan SKAS 2026 yang telah diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Pastikan anda menyimak kelayakan dan bersedia untuk pembayaran bermula 10 Mac 2026.